Jika ada sebarang salah laku yang berlaku, ia seharusnya ditujukan kepada individu yang terbabit. Itu penegasan Peguam Sukan Antarabangsa, Syed Victos yang mewakili Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam rayuan terhadap hukuman dikenakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FAFAO. Susulan isu pemalsuan dokumen 7 pemain berdarah warisan. Menurut Search, tujuan utama rayuan itu adalah untuk membatalkan keputusan terdahulu sekaligus membebaskan pemain dan FAM daripada sebarang liabiliti selain meminta supaya tanggungjawab badan induk itu dinilai secara mitigasi. Beliau menegaskan, rayuan berkenaan difailkan bukan untuk menafikan kewujudan dokumen yang dipertikaikan. Sebaliknya bagi menjelaskan bahawa FAM sebagai organisasi tidak terbabit secara langsung dalam sebarang tindakan pemalsuan. Tujuan rayuan ini membabitkan semua pihak dan menunjukkan bahawa tiada sebarang pemalsuan dilakukan oleh pemain dan FAM sebagai organisasi. Oleh itu, kesimpulan rayuan ini adalah untuk membatalkan keputusan terdahulu, membebaskan pemain dan FAM daripada sebarang liabiliti serta memohon supaya tanggungjawab FAM selaku institusi dipertimbangkan secara mitigasi, katanya. Search turut menjelaskan, FAM tidak menafikan kewujudan dokumen yang menjadi pertikaian namun menegaskan bahawa dokumen berkenaan mematuhi dokumentasi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Bagaimanapun, katanya, perbezaan timbul apabila dokumen berkenaan tidak sepadan dengan sijil kelahiran asal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa asing. Maka wujud perbezaan antara sijil kelahiran daripada pihak berkuasa asing dan dokumen JIN. Inilah sebabnya mengapa perlu ada penjelasan dalam rayuan itu dan perlu difahami menerusi siasatan bagaimana dokumen pertengahan ini sudah disediakan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, terdapat percanggahan antara dua sijil kelahiran di mana satu dari luar negara dan satu lagi daripada negara berdaulat Malaysia, katanya. Menurut beliau, perkara itu kini sedang diteliti oleh Jawatankuasa Siasatan FAM bagi mengenal pasti bagaimana dua dokumen tersebut boleh berbeza. Katanya selepas proses itu selesai, terpulang kepada FIFA untuk menilai semula keseluruhan kes sebelum membuat keputusan muktamad terhadap rayuan FAM.